Assalamualaikum. Hari ni Aki di Maidin Jeka dekat kita berada di Food Mania by Letup Fest yang berada di sini. Mau kita masuk tengok benda barang special dalam. Mana tu Oma? Food Mania datang lagi dekat Maidin Jengka weh. Macam biasalah dia bawa makanan-makanan viral punyalah banyak dekat sini. Dia bermula 26 Mei sehingga 31 Mei ni. Bukan makanan viral je weh. Aktiviti pun macam-macam ada dekat sini. Salah satu tempat menarik orang kena makan kat sini dia jagung cheese tarik dia punya panjangnya. Ni salah satu tempat wajib Aki akan singgah kalau sampai kat sini. Banyak lagi lah tempat-tempat menarik. Kalau air balam pula Aki akan pilih ni Yogurt Station. Dia punya air memang luar biasa. Kepada penggemar-penggemar ayam, awak datang sini. Chicken tender dia memang sedap, memang lembut, rangup semua ada. Kalau dekat sini pula awak boleh rasa macam-macam perisa apam balik. Ada 20 jenis. Aki ambil apam balik Jakarta. Biasa tengok sata dalam nong pisang kan? Yang ini sudah dimodernkan weh. Oh bapak sedapnya, senang makan. Pendek kata macam-macam menu, macam-macam benda makanan viral ada dekat sini. Awak datang je bawa family, bawa godong-godong belaka, datang ke Food Mania di Maidin Jengka bermula 26 hingga 31 Mei ni. Ni pun salah satu gerai yang Aki wajib singgah. Blue Pin Dessert. Dia punya dessert dia memang sedap, memang sejuk tekak. Benda lagi emoh kita